Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini adalah hari Ahad, 8 hari bulan Jun 2025. Dan saya perlu membuat penjelasan dan penerangan berkaitan dengan satu kenyataan yang telah dibuat oleh pihak JCOM melalui ketua pengarahnya Ismail Yusof pada 6 hari bulan Jun 2025. Antaranya dilaporkan oleh Malaysia Kini bertajuk Ketua Pengarah JCOM berkata, jika institusi PM roboh, negara juga runtuh. Ada dua perenggan utama yang saya akan rujuk dalam komentar saya di sini bagi tujuan menganalisa dan menunjukkan kenapa kenyataan Ketua Pengarah tersebut adalah bukan sahaja salah tetapi menyelewengi daripada fakta dan rentetan peristiwa sebenar. Perenggan pertama komen beliau boleh dirumuskan sebagai berkata bahawa Ismail Yusof memberi peringatan yang institusi Perdana Menteri perlu dilindungi kerana kejatuhannya bukan sahaja akan melemahkan jawatan itu tetapi turut mengguncang kestabilan negara secara keseluruhan. Dan asas ataupun tujuan kenyataan itu dibuat boleh dilihat di perenggan 7 laporan Malaysia Kini yang sama, di mana Ismail Yusof dipetik berkata, serangan demi serangan terhadap institusi ini bukan sekadar melemahkan seseorang individu, ia mengguncang asas negara. Katanya merujuk kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pertama sekali, kenyataan Ismail Yusof ini dibuat pada 6 hari bulan 6 bersandarkan kepada perkembangan yang berlaku pada 4 hari bulan 6 di mana permohonan Anwar Ibrahim untuk suatu perintah merujuk beberapa soalan ke Mahkamah Persekutuan telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi, dan seterusnya permohonan lisan untuk penggantungan perbicaraan di antara Yusof Raudha dan Anwar Ibrahim yang ditetapkan untuk dimulakan pada 16 Jun pun telah ditolak dengan pandangan Mahkamah Tinggi bahawa rayuan adalah hak Anwar untuk dibawa ke Mahkamah Rayuan, dan permohonan penggantungan jika perlu bolehlah dibuat, dan jika dianugerahkan oleh Mahkamah Rayuan maka akan terpakai. So itu status prosiding mahkamah yang wujud berkaitan dengan permohonan Anwar tersebut dan perbicaraan Yusof Raudha berkenaan. Pada masa permohonan itu difailkan, sememangnya ramai yang telah mempersoalkan adakah Anwar Ibrahim mempergunakan jawatan Perdana Menteri beliau untuk kononnya mengatakan bahawa jawatan Perdana Menteri itu yang beliau pohon untuk dilindungi, bukan diri beliau. Dan itulah adalah kenyataan Ismail Yusof. Kononnya permohonan yang dibuat adalah untuk memelihara institut Perdana Menteri kerana adanya serangan demi serangan terhadap institut Perdana Menteri. Keduanya, adakah itu betul? Serangan demi serangan yang dirujuk oleh Ismail Yusof mestilah merujuk kepada dakwaan dan aduan Yusof Raudha yang terkandung dalam tuntutan sivil beliau yang ditetapkan pada 16 hari bulan Jun untuk diperbicarakan. Persoalan pertama, dalam tindakan sivil tersebut, dakwaan Yusof Raudha tentang serangan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim kepada beliau yang belum dibicarakan lagi, tapi dakwaannya adalah ianya berlaku pada 2 Oktober 2018. Maka adakah Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri pada masa itu? Jawapannya tidak. Pada masa dakwaan serangan itu berlaku, Anwar Ibrahim baru keluar daripada penjara pada 16 hari bulan Mei 2018. Tidak berada dalam struktur kerajaan dan cuma merupakan seorang ahli parti yang merupakan kerajaan PH 1.0. Kemudian, Yusof Raudha memfailkan tindakan sivil pada 14 Julai 2021. Pada 14 Julai 2021, persoalan keduanya adalah, adakah Anwar Ibrahim sudah menjadi Perdana Menteri? Untuk dikatakan dakwaan maupun serangan itu adalah terhadap institut Perdana Menteri? Jawapannya tidak. Anwar Ibrahim pada tarikh tersebut
merupakan pembangkang. Kerajaan pada masa itu adalah kerajaan pasca Sheraton Move Muhyiddin Yassin. Justru bagaimanakah dikatakan serangan, kalaulah nak digunakan perkataan serangan sekalipun, berkaitan dakwaan itu dikatakan terhadap Perdana Menteri. Ianya adalah terhadap pembangkang, ahli politik, ketua pembangkang Parti Pakatan Harapan. Bilakah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Itu soalan ketiga. Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pada 24 hari bulan November tahun 2022, iaitu selepas PRU 15 yang tidak diperolehi majoriti kerusi oleh mana-mana pakatan yang masuk mengundi, maka di atas persetujuan baginda tuanku telah melantik Anwar menjadi Perdana Menteri pada 24 November 2022, yakni selepas dakwaan Yusof Rawter tentang serangan pada 2 Oktober 2018 dan selepas 1 tahun 4 hingga 5 bulan selepas tindakan sivil difail. So bagaimanakah Ismail Yusof, ketua pengarah JCOM, boleh mengatakan tindakan sivil Yusof Rawder adalah serangan terhadap Perdana Menteri? Ketiganya, apa yang berlaku adalah perbicaraan antara Yusof Rawder dengan Anwar Ibrahim tidak dapat dimulakan atau dibicarakan pada mana-mana tempoh sebelum 2022. Maka persoalan lanjut adalah, bukankah menjadi tanggungjawab Anwar Ibrahim jika beliau tidak hendak dakwaan ini mengekori beliau bila beliau menjadi Perdana Menteri, maka sepatutnya beliau berusaha sedaya mungkin di bawah setiap permukaan perundangan yang ada untuk mempercepatkan perbicaraan dan penyelesaian tuntutan Yusof Rawder sebelum beliau bersedia untuk menawarkan diri sebagai Perdana Menteri. Bukankah Anwar sendiri yang bersalah untuk tidak membersihkan namanya, menyelesaikan tuntutan sivil terlebih dahulu sebelum menawarkan diri sebagai Ketua Pakatan Harapan seandainya beliau dipilih sebagai Perdana Menteri? Itu adalah pilihan Anwar. Anwar yang meletakkan dirinya dalam keadaan nak menjadi Perdana Menteri walaupun ada aduan salah laku seksual di bawah tuntutan sivil. Ini bukan pilihan Yusof Rawder, bukan pilihan sesiapa pun. Jadi kenapakah Anwar yang memilih untuk menawarkan diri sebagai Perdana Menteri pasca PRU 15 kini mengatakan serangan terhadap Perdana Menteri? Satu kenyataan yang tidak munasabah langsung. Satu penyelewengan fakta dan rentetan peristiwa yang bukan saja dilakukan oleh Anwar Ibrahim, tapi malangnya oleh satu agensi yang memanggil diri mereka sebagai JCOM, iaitu satu agensi yang pendek katanya adalah Jabatan Komunikasi Komuniti, agensi persekutuan kononnya. Saya haraplah agensi-agensi kerajaan bercakap dengan benar dan jujur berkaitan dengan rentetan peristiwa dan fakta sebelum merumuskan secara salah ianya serangan terhadap Perdana Menteri. Ianya tidak pernah menjadi serangan terhadap Perdana Menteri. Ianya adalah serangan terhadap seorang individu yang bukannya Perdana Menteri pada masa ianya diadu, yang menjadikannya sekarang seolah-olah serangan kepada Perdana Menteri adalah Perdana Menteri itu sendiri, Anwar Ibrahim. Nombor satu, dia memilih untuk menawarkan diri menjadi Perdana Menteri walaupun ada aduan dan tindakan tuntutan sivil di mahkamah. Salah siapa? Salah beliau. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab, sekiranya beliau tidak inginkan perkara-perkara ini kononnya mengganggu perjawatanan seorang Perdana Menteri, sepatutnya Anwar Ibrahim berehat dulu pada masa itu tanpa menawarkan diri beliau menjadi Perdana Menteri. Dan apabila tidak melakukan perkara itu dan memilih untuk menjadi Perdana Menteri, jangan pula sekarang mengadu secara seleweng bahawa ini adalah suatu serangan terhadap Perdana Menteri. Saya harap penjelasan ini setakat ini boleh difahami dengan betul dan lengkap oleh kesemua pihak tanpa mengambil pihak sama ada penyokong-penyokong kerajaan atau penyokong-penyokong pembangkang maupun pentaksub-pentaksub mana-mana pemimpin politik, sebab kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan adalah amat penting. Keempatnya, Anwar
melalui permohonan mengatakan sukar untuk menjalankan tugas kerajaan sebagai Perdana Menteri dengan adanya tuntutan sivil yang akan dibicarakan. Now, dalam sistem kehakiman dan perundangan, tidak ada perkara yang menghalang Anwar Ibrahim untuk mengambil cuti rehat. Sekiranya beliau betul-betul yakin bahawa adanya perbicaraan itu mulai 16 Jul akan mengganggu kerjanya sebagai Perdana Menteri, maka pilihan di tangan dia. Dia boleh mengambil cuti rehat dan dia boleh melepaskan peranan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pemangku Perdana Menteri kepada mana-mana satu daripada dua timbalan Perdana Menteri yang ada. Walhal pada masa sekarang ini, sejak lewat-lewat ini, kita membuat tabiat ada dua timbalan Perdana Menteri. Maka pilihlah mana-mana satu untuk menjawab dan melaksanakan tanggungjawab Perdana Menteri untuk tempoh sehingga selesai perbicaraan Yusof Rauda tersebut. Itu adalah tindakan mematuhi kedaulatan undang-undang. Saya dan ramai di luar rakyat Malaysia akan menyokong tindakan seperti itu oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggungjawab. Tetapi bukan melalui cara membuat permohonan kononnya merujuk pelbagai soalan, minta penangguhan kerana jawatan Perdana Menteri tidak dapat dilaksanakan. Itu adalah tindak tanduk anda, Anwar Ibrahim sendiri. You are the author of your own misfortune. Anda adalah penulis jurnal konon ketidakadilan yang kononnya berlaku terhadap anda sekarang ini. Saya harap Anwar Ibrahim, penyokong Anwar Ibrahim, pentaksub Anwar Ibrahim, walhal pembangkang sekalipun, faham perkara ini sebab ini bukan isu politik. Ini isu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Akhirnya, kepada JKOM, kepada Ismail Yusof, Ketua Pengarah JKOM, saya harap selepas daripada ini, anda akan membuat kenyataan berpandukan rentetan fakta dan rentetan peristiwa yang betul dan tepat. Jangan cuba diseleweng di atas kerusi Ketua Pengarah JKOM untuk mengelirukan dan mencelarukan fakta sebenar, asas sebenar kepada rakyat jelata. Sekian. Dari Lidah Peguam Senior.